Hai semua, selamat datang. Okey, kalau anda seorang pengguna DaVinci Resolve, anda mesti dengar ni. Saya ada satu hack yang serius, boleh ubah cara anda bekerja. Bayangkan, tak payah lagi buat semua persediaan yang leceh tu. Kita boleh terus lompat ke bahagian suntingan yang best tu. Jom kita mulakan. Kita semua tahu perasaan ni kan? Setiap kali nak mula projek baru, kita kena buat benda yang sama, lagi dan lagi. Proses yang sama, klik yang sama, leceh, makan masa dan kalau nak jujur, bosan gila kan? Semua ni pula kena buat sebelum kita boleh sentuh bab kreatif yang kita suka tu. Soalan saya mudah je. Anda tak penat ke buat benda sama ni setiap kali? Nak kena buat folder, set timeline, tambah efek audio yang sama, berulang-ulang kali. Tapi kan, macam mana kalau saya cakap, ada satu cara untuk skip semua ni terus? Cuba tengok senarai ni. Benda-benda ni lah yang kita buat. Mula-mula, buat bin untuk media, A-roll, B-roll. Lepas tu, kena buat timeline baru. Lepas tu, nak kena set resolution dan frame rate. Tambah pula audio track yang standard tu. Dan letak efek audio yang sama macam dialog processor ke apa. Setiap satu benda ni adalah klik dan minit yang patutnya kita guna untuk buat kerja kreatif. Bayangkanlah berapa banyak masa kita dah bazirkan kalau kita buat ni setiap hari. Okey. Cukuplah kita cerita pasal masalah. Sekarang, jom kita bincang pasal penyelesaiannya. Saya nak perkenalkan anda kepada fail DaVinci Resolve Bin atau pendeknya DRB. Anggap benda ni macam launchpad pribadi anda untuk setiap projek. Satu fail kecil je, tapi dia simpan semua persiapan anda. Sedia untuk dilancarkan bila-bila masa je. Jadi, apa sebenarnya fail DRB ni? Senang cerita, ia adalah sebuah template. Satu fail yang hujungnya ada .drb dan dalam tu ada semua benda. Struktur folder anda, timeline yang dah siap-siap setting, malah efek audio pun dah ada. Ia macam blueprint lengkap untuk projek anda. Dan ini bahagian yang paling best sekali. Lupakan terus pasal buka Resolve, lepas tu masuk Project Manager, lepas tu create new project. Semua tu tak perlu. Anda cuma perlu double klik file DRB tu. Itu je. Dan bam! Resolve terus buka satu projek baru yang dah siap sedia untuk anda edit. Semua langkah yang menyusahkan tadi, terus skip. Tengok perbezaan ni, jelas sangat kan? Sebelah kiri, cara lama tu. Ada 6, 7, 8 langkah. Panjang ceritanya. Tapi sebelah kanan cara DRB ni cuma 2 langkah. Double klik file, terus import media dan mula edit. Selesai. Kecekapannya memang tak boleh lawan. Dan ini bukan setakat jimat masa tau. Tapi ia bebaskan fikiran kita untuk fokus pada benda yang paling penting, iaitu kreativiti. Baiklah, sekarang anda dah nampak betapa hebatnya benda ni kan? Apa kata kita bina template anda sendiri? Jom! Dan jangan risau, proses ni cuma perlu buat sekali je. Lepas dah siap, anda boleh guna sampai bila-bila. Proses dia mudah sangat. Macam ni. Pertama sekali, dalam mana-mana projek, susun dulu struktur bin atau folder anda dalam media pool tu. Buat satu master bin, lepas tu dalam tu letaklah sub-bin macam media, A-roll, B-roll dan timelines. Dah siap tu, pergi ke bin timelines dan cipta satu timeline baru. Set semua benda yang anda selalu guna, resolusi, frame rate, audio track. Kemudian, boleh terus letak efek audio yang anda selalu guna. Dah siap semua? Okey, langkah terakhir, cuma klik kanan pada master bin yang anda buat tadi tu dan pilih export bin. Simpan fail tu kat mana-mana yang senang dan siap. Anda dah ada template sendiri. Dan satu benda penting, jangan risau template anda akan terpadam atau rosak. Macam yang Mr. Alex Tech jelaskan, fail DRB ni selamat. Setiap kali anda buka, ia tak akan kacau fail template asal tu. Sebaliknya, ia akan cipta satu projek baru yang fresh dan belum disimpan. Jadi, template anda tu sentiasa selamat dan sedia untuk digunakan. Okey, sekarang anda dah faham asas dia, dah power. Tapi, jom kita naik ke level pro pula. Ada satu lagi ciri magic yang anda kena tahu. Nama dia Media Sync. Serius, benda ni memang game changer habis. Cuba bayangkan ni sekejap. Katakanlah anda ada satu folder khas kat komputer yang anda selalu letak aset-aset baru. Contohnya, muzik, grafik atau footage baru dari SSD. Sekarang, macam mana kalau template anda tu boleh bercakap dengan folder tu? Dan secara automatik, tarik masuk semua fail-fail baru tu ke dalam projek anda. Best kan? Cara dia pun senang je, macam ni. Masa anda bina template tu, cuma drag and drop je folder asset dari komputer anda terus masuk ke dalam media pool. Dah? Okey, lepas tu export DRB macam biasa. Benda ni akan cipta satu link. Jadi sekarang, bila anda buka projek baru guna DRB tu, anda cuma perlu klik kanan pada folder tu dalam Resolve, pilih Resync Media Files dan boom! Semua file baru yang ada dalam folder asal tu akan terus muncul dalam projek anda. Automatik.
Benda ni sangat-sangat berguna dalam kerja harian. Contohnya, untuk aliran kerja SSD. Anda rakam terus ke SSD, cucuk kat komputer, resync dan semua footage baru terus masuk. Senang. Atau anda boleh guna untuk asset library utama anda. Satu folder untuk semua muzik, sound effect atau grafik. Folder tu akan sentiasa up to date dalam projek anda. Dan yang paling best, ciri sync yang sama ni berfungsi juga dalam Power Bins. Ini bermakna anda boleh ada satu asset library yang sentiasa dikemas kini dan boleh diakses dari semua projek anda, bukan satu je. Okey, ini satu pro tip untuk anda. Lepas anda dah sync dan tarik masuk semua media tu, mesti ada banyak fail yang anda tak guna pun dalam timeline kan? Jadi untuk kemaskan projek anda, pergi je ke menu Media Pool, cari dan pilih Remove Unused Clips. Ini akan buang semua fail yang tak ada dalam timeline, jadi projek anda akan jadi lebih bersih, kemas dan teratur. Jadi apa kesimpulan besarnya? Aliran kerja guna DRB ni bukan setakat nak jimatkan beberapa klik je. Tak, ia sebenarnya mengubah sepenuhnya cara anda memulakan setiap satu projek anda. Bina sekali, guna selamanya. Dan hasilnya? Sangat berbaloi. Pertama sekali, dah tentulah penjimatan masa. Anda buang berpuluh-puluh klik dan minit yang tak perlu tu dari setiap permulaan projek. Kedua, konsistensi. Setiap projek anda akan bermula dengan setting dan struktur yang betul. Tak ada lagi kesilapan terlupa itu, ini. Dan ketiga, ia mudah alih, portable. Anda boleh simpan fail DRB ni kat cloud, bawa ke PC baru dan seluruh setup anda dah sedia untuk digunakan. Konsep utamanya sangat mudah. Satu fail, projek yang tak terhingga. Dan setiap satu projek tu bermula dengan sempurna. Sedia untuk diedit dari saat pertama lagi. Jadi, soalan terakhir saya untuk anda, dengan semua masa dan tenaga yang anda jimatkan daripada kerja-kerja persiapan yang bosan ni, apa yang akan anda bina? Apa yang akan anda cipta? Mungkin anda boleh lebih fokus pada cerita yang nak disampaikan, lebih banyak bereksperimen dengan suntingan, atau mungkin dapatlah rehat sekejap sambil minum kopi sebelum betul-betul mula kerja. Fikir-fikirkanlah.